berada di Kufah. Dia duduk di rumah Hani bin Urwah. Sampai di Kufah dan dia duduk di rumah Hani bin Urwah. Hani bin Urwah ni siapa? Dia antara orang Kufah yang menyokong penuh, yang menjadi mastermind dalam pemberontakan ni. Dia menyokong penuh Husain ni. Jadi bila Muslim bin Aqil, sepupu Sayyidina Husain datang, maka disokong lah. Jadi dia bagikan tempat tinggal dan sebagainya, dia jaga. So Hani bin Urwah ni dijaga Muslim bin Aqil ni. So rumah Hani bin Urwah ni merupakan markas kepada Sayyidina ni lah, Husain lah, untuk menyokong Sayyidina Husain ni. Buat macam-macam lah, buat paperwork untuk nak merancang apa semua ni. Tetapi berita ini bila mana Muslim bin Aqil, sebelum tu Yazid bin Muawiyah, dia khalifah. Dia khalifah. Dia tampuk pemerintah ataupun pusat pemerintahan dia berada di Syam, di Damsyik, di Syam ni, di Syria sekarang ni. Syria. Jadi bila mana dia dapat berita akan berlaku ada konspirasi orang-orang Kufah ni untuk nak memberontak, nak lawan dia, maka dia hantar wakil dia. Dan di Kufah pada ketika itu yang menjadi gubernur Kufah adalah Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu sahabat Nabi. Tetapi melihatkan Nu'man bin Bashir pada ketika itu tak ambil peduli ataupun tak mau masuk campur tentang konspirasi, sebab yang nak mereka sokong ni adalah cucu Nabi, Sayyidina Husain. Tetapi yang mereka nak lawan itu khalifah dia. Jadi nak sokong sini ke nak sokong mana, aku ni governor. Jadi akhirnya dia mengambil pendekatan untuk berdiam diri.